Pernahkah anda rasa seolah-olah anda sedang mengulangi hari yang sama, berulang-ulang kali? Bangun, pergi kerja, hadapi masalah yang sama, berinteraksi dengan orang yang sama, dan tidur dengan kebimbangan yang sama. Esoknya, kitaran itu bermula sekali lagi. Anda mungkin rasa seperti terperangkap dalam satu gelung yang tidak berkesudahan, sebuah filem yang dimainkan semula tanpa henti. Perasaan ini bukan sekadar imajinasi anda. Dalam ajaran kuno, ia dikenali sebagai samsara, roda penderitaan dan kelahiran semula yang didorong oleh tabiat dan corak yang tidak disedari. Sains moden, khususnya neuroscience, mengesahkan realiti ini. Otak kita direka untuk kecekapan. Ia mencipta laluan neural untuk hampir semua perkara yang kita lakukan. Daripada cara kita mengikat tali kasut, sehinggalah cara kita bertindak balas terhadap kritikan. Lama-kelamaan, laluan ini menjadi begitu kukuh sehinggakan 95% daripada pemikiran, emosi dan tindakan kita setiap hari berlaku secara automatik, dipandu oleh minda separa sedar. Kita menjadi satu set program yang boleh diramal. Kita fikir kita membuat pilihan secara sedar, tetapi sebenarnya kita seringkali hanya mengikut skrip yang telah ditulis oleh pengalaman masa lalu. Namun, di sebalik automasi biologi ini, ada sesuatu yang lebih mendalam sedang berlaku. Kewujudan anda, realiti yang anda alami, bukan sesuatu yang tetap atau terjadi secara rawak. Ia adalah sebuah tarian bertenaga antara kesedaran anda dan satu medan kecerdasan yang tidak terhingga, yang oleh ahli fizik kuantum disebut sebagai medan kuantum. Setiap saat anda sedang membuat pilihan-pilihan kecil yang nampaknya tidak penting. Pilihan untuk memberi tumpuan kepada kekurangan atau kesyukuran. Pilihan untuk bertindak balas dengan kemarahan atau belas kasihan. Pilihan untuk mempercayai kemungkinan baru atau berpegang pada batasan lama. Pilihan-pilihan ini bukan sekadar tindakan mental. Ia adalah arahan. Setiap pilihan membawa tanda tangan tenaga dan frekuensi yang berbeza, dan ia menghantar isyarat kepada medan kuantum, memberitahunya realiti mana yang perlu dizahirkan untuk anda. Transformasi pribadi yang mendalam tidak berlaku melalui perubahan besar yang dramatik, tetapi melalui anjakan halus dalam persepsi dan keputusan yang anda buat dari saat ke saat. Jadi, bagaimana kita boleh mula mengubah skrip dalaman ini dan menulis semula realiti kita? Jawapannya terletak pada pemahaman bahawa anda bukan mangsa kepada program biologi anda. Anda adalah arkiteknya. Penyelesaiannya bermula dengan anjakan daripada menjadi peserta yang tidak sedar dalam realiti anda kepada menjadi pemerhati yang sedar. Inilah prinsip teras fizik kuantum yang dikenali sebagai kesan pemerhati. Dalam eksperimen celah ganda yang terkenal, para saintis mendapati bahawa zarah subatom seperti elektron berkelakuan sebagai gelombang kemungkinan yang tidak terbatas apabila tidak diperhatikan. Tetapi saat pemerhatian dilakukan, gelombang kemungkinan itu runtuh menjadi satu zarah tunggal di satu lokasi tertentu. Tenaga bertindak balas terhadap kesedaran. Ini bukan sekadar teori abstrak. Ia adalah cerminan bagaimana realiti anda berfungsi. Selagi anda tidak sedar akan pemikiran dan emosi automatik anda, ia wujud sebagai gelombang kemungkinan yang sentiasa mencipta semula masa lalu anda. Anda terus menarik pengalaman yang sepadan dengan frekuensi emosi yang biasa anda rasakan, kekecewaan, kebimbangan atau kekurangan. Tetapi apabila anda mula memerhatikan pemikiran anda tanpa menghakiminya, anda mula menarik kesedaran anda keluar daripada program tersebut. Anda menjadi pemerhati. Dengan memerhati, anda memisahkan diri daripada identiti program itu. Anda tidak lagi menjadi kemarahan. Anda adalah kesedaran yang memerhatikan kemarahan. Dalam ruang antara pemerhati dan program itulah letaknya kuasa anda.
Anda berhenti memberi tenaga kepada realiti lama. Anda mula melumpuhkan litar neural yang berkaitan dengan corak, pemikiran dan emosi tersebut. Ini adalah langkah pertama untuk menuntut semula tenaga anda. Tenaga yang sebelum ini terperangkap dalam kitaran berulang, kini tersedia untuk anda gunakan bagi mencipta masa depan yang baru. Anda perlu faham, medan kuantum tidak bertindak balas kepada apa yang anda mahu. Ia bertindak balas kepada siapa diri anda pada tahap tenaga. Ia tidak faham perkataan, tetapi ia faham frekuensi. Apabila anda mula mengubah keadaan dalaman anda secara sedar, mengalihkan frekuensi anda daripada ketakutan kepada kepercayaan, daripada keraguan kepada kepastian, anda menyiarkan isyarat elektromagnet yang baru ke dalam medan. Isyarat inilah yang mula menarik realiti baru yang sepadan, sama seperti bagaimana magnet menarik besi. Transformasi anda bermula dari dalam ke luar. Cabaran terbesar dalam perjalanan ini ialah identiti anda. Siapakah anda? Bagi kebanyakan orang, jawapan kepada soalan ini adalah gabungan nama, pekerjaan, peranan dalam keluarga dan yang paling penting, himpunan ingatan emosi dari masa lalu. Neuroscience menunjukkan bahawa setiap kali anda mempunyai pengalaman dan pengalaman itu menghasilkan emosi, otak akan melepaskan bahan kimia yang mencetak pengalaman itu dengan lebih mendalam ke dalam litar neural anda. Emosi yang kuat mencipta ingatan jangka panjang. Lama-kelamaan, anda mula mengaitkan diri anda dengan emosi-emosi ini. Jika anda sering berasa tidak cukup baik akibat pengalaman lalu, badan anda secara kimia menjadi ketagih kepada perasaan itu. Minda separasedar anda yang tugasnya adalah untuk memastikan anda selamat dengan mengekalkan keadaan yang biasa, akan secara aktif mencari situasi yang akan mencetuskan semula perasaan tidak cukup baik itu. Mengapa? Kerana ia adalah keadaan yang dikenali. Ia adalah zon selesa biologi anda, walaupun ia menyakitkan. Inilah sebabnya mengapa perubahan begitu sukar. Setiap kali anda cuba berfikir secara berbeza atau merasakan emosi yang baru seperti kegembiraan atau kelimpahan, badan anda akan memberontak. Ia akan menghantar isyarat ke otak anda yang berkata, "Hey, ini bukan kita. Sesuatu yang tidak kena." Kembali kepada rasa bimbang, kembali kepada rasa ragu. Itulah yang kita kenali. Minda sedar anda mungkin mahukan kejayaan, tetapi jika minda separasedar anda telah diprogramkan untuk kegagalan, 95% daripada diri anda sedang mensabotaj 5% yang lain. Untuk benar-benar berubah, anda mesti bersedia untuk melepaskan identiti yang dibina atas masa lalu. Anda mesti menjadi lebih besar daripada badan anda, lebih besar daripada ingatan emosi anda. Ini memerlukan kesedaran dan kemahuan yang radikal. Ia bermakna memilih untuk merasakan emosi masa depan yang anda inginkan, di sini dan sekarang, walaupun tiada bukti di luar yang menyokongnya. Anda mesti berani untuk merasa berkelimpahan apabila akaun bank anda kosong. Anda mesti berani untuk merasa disayangi apabila anda keseorangan. Anda pada dasarnya mengajar badan anda secara emosi, bagaimana rasanya masa depan itu sebelum ia berlaku. Langkah praktikal untuk memulakan anjakan pantas ini bermula dengan satu keputusan. Keputusan untuk tidak lagi hidup secara automatik. Mulakan setiap pagi dengan niat yang jelas untuk menjadi sedar akan pemikiran dan tindakan anda. Salah satu alat yang paling berkuasa untuk ini adalah meditasi. Bukan meditasi untuk menenangkan fikiran, tetapi meditasi untuk mengenali fikiran. Duduk diam selama 10 hingga 15 minit setiap hari dan hanya perhatikan. Perhatikan pemikiran yang datang dan pergi. Perhatikan dorongan untuk bertindak balas. Jangan cuba mengubah apa-apa. Cuma perhatikan. Amalan ini melatih otak anda untuk beralih daripada mod tindak balas kepada mod pemerhatian. Anda sedang membina otot kesedaran anda.
Langkah kedua adalah untuk mengenal pasti emosi terhadap utama yang telah mengawal hidup anda. Adakah ia rasa takut, rasa bersalah, rasa tidak layak? Apabila anda merasakan emosi ini timbul sepanjang hari, jangan menolaknya. Sebaliknya, berhenti sejenak. Akui kehadirannya. Tanya diri anda, tenaga ini datang dari mana? Adakah ia benar-benar milik saya sekarang atau adakah ia gema dari masa lalu? Dengan melakukan ini, anda mengambil kuasa daripada emosi itu. Anda menunjukkan kepada badan anda bahawa anda tidak lagi dikawal olehnya. Seterusnya, anda perlu mencipta keadaan dalaman yang baru. Inilah di mana konsep resonance dalam mekanik kuantum menjadi relevan. Resonance berlaku apabila satu sistem bergetar pada frekuensi tertentu dan menyebabkan sistem lain yang berdekatan bergetar pada frekuensi yang sama. Untuk menarik realiti baru, anda mesti bergetar selaras dengannya. Pilih satu atau dua emosi yang ingin anda alami sebagai normal baru anda. Contohnya, kesyukuran dan kegembiraan. Setiap hari, luangkan masa untuk benar-benar merasai emosi ini dalam badan anda. Bukan sekadar memikirkannya, tetapi merasakannya. Fikirkan tentang sesuatu yang anda syukuri sehingga anda merasakan kehangatannya di dada anda. Ingat kembali saat gembira, sehingga anda tersenyum tanpa sebab. Amalan ini mula memasang semula perkakasan neural dan kimia badan anda. Sains epigenetik menunjukkan bahawa keadaan emosi kita boleh memberi isyarat kepada jin kita untuk diekspresikan secara berbeza. Dengan mengubah persekitaran dalaman anda secara harfiah mengubah biologi anda untuk menyokong realiti baru anda dan bukannya menentangnya. Sekarang mari kita mendalami konsep ini. Realiti anda bukan satu dimensi, ia adalah multidimensi. Medan kuantum mengandungi potensi yang tidak terhingga. Setiap satu wujud sebagai kemungkinan tenaga. Apabila anda hidup dalam mod automatik, didorong oleh emosi masa lalu, anda secara konsisten memilih garis masa realiti yang sama. Fikiran anda memikirkan masa lalu, emosi anda merasakan masa lalu, dan tindakan anda mengulangi masa lalu. Fikiran, perasaan dan tindakan anda berada dalam keadaan koheren atau selaras tetapi ia selaras dengan realiti yang tidak lagi anda inginkan. Ini mencipta gelung maklum balas yang kuat yang mengunci anda di tempatnya. Untuk melompat ke garis masa yang baru, anda mesti mencipta keadaan koheren yang baru. Keselarasan antara fikiran, perasaan dan tindakan anda yang ditujukan kepada masa depan yang anda inginkan. Di sinilah kebanyakan orang gagal. Mereka mungkin cuba berfikir secara positif, fikiran, tetapi mereka masih merasakan kekurangan, emosi. Atau mereka mungkin merasakan kelimpahan semasa meditasi, emosi, tetapi kemudian mereka bertindak dari tempat ketakutan sepanjang hari, tindakan. Ketidakselarasan ini atau incoherent menghantar isyarat yang bercampur aduk dan lemah kepada medan kuantum. Ia seperti cuba menala radio ke stesen kegemaran anda, tetapi sentiasa memutar tombolnya sedikit ke kiri dan kanan. Anda hanya akan mendapat statik. Mencipta koheren bermakna anda mesti menyelaraskan setiap aspek diri anda. Visi anda tentang masa depan mesti jelas. Emosi yang anda kaitkan dengan visi itu mesti dirasai dengan sepenuh hati. Dan tindakan yang anda ambil, walaupun kecil, mesti mencerminkan kepercayaan anda terhadap masa depan itu. Apabila fikiran dan perasaan anda bersatu, anda mencipta medan elektromagnet yang koheren di sekeliling badan anda. Medan ini adalah tanda tangan tenaga anda. Apabila ia menjadi cukup kuat dan konsisten, ia mula berinteraksi dengan medan kuantum dengan cara yang kuat. Di sinilah keajaiban bermula. Anda akan mula melihat tanda-tanda bahawa realiti sedang menyusun semula dirinya di sekeliling anda.
Anda akan mengalami apa yang disebut sebagai synchronicity. Anda mungkin memikirkan seseorang dan mereka tiba-tiba menelefon. Anda mungkin memerlukan jawapan dan ia muncul dalam buku yang anda buka secara rawak. Ini bukan kebetulan. Ini adalah maklum balas. Ia adalah medan kuantum yang memberitahu anda, saya mendengar isyarat koheren anda. Saya sedang menggerakkan tenaga, orang dan peluang untuk sepadan dengan frekuensi baru anda. Percayalah proses ini. Setiap sinkronisiti adalah satu anggukan dari alam semesta, mengesahkan bahawa anda berada di landasan yang betul. Mengintegrasikan anjakan ini ke dalam kehidupan seharian adalah kunci untuk menjadikannya kekal. Ini bukan sesuatu yang anda lakukan sekali-sekala. Ia adalah cara hidup yang baru. Mulakan dengan menjadikan 15 minit pertama hari anda sebagai suci. Sebelum anda menyentuh telefon anda, sebelum anda membiarkan dunia luar masuk, luangkan masa untuk berhubung dengan diri dalaman anda. Tetapkan niat anda untuk hari itu. Ingatkan diri anda tentang masa depan yang sedang anda cipta dan rasakan emosi yang berkaitan dengannya. Ini menetapkan nada energetik untuk sepanjang hari anda. Sepanjang hari, amalkan apa yang saya panggil pemeriksaan mikro. Setiap jam atau lebih, berhenti sejenak dan tanya diri anda, di mana tenaga saya sekarang? Apakah yang saya fikirkan dan rasakan? Adakah ini menyokong masa depan yang saya mahukan? Jika tidak, buat pilihan sedar untuk mengalihkannya. Tarik nafas dalam-dalam dan kembali kepada perasaan kesyukuran ataupun kegembiraan. Perubahan kecil dan kerap ini jauh lebih berkesan daripada cuba membuat perubahan besar sekali-sekala. Ia seperti melaraskan haluan kapal. Anjakan satu darjah yang kecil, jika dikekalkan dari masa ke masa, akan membawa anda ke destinasi yang sama sekali berbeza. Satu lagi amalan harian yang penting adalah untuk menamatkan hari anda dengan kesyukuran. Sebelum tidur, tuliskan 3 perkara yang berjalan lancar pada hari itu atau 3 sinkronisiti yang anda perhatikan. Amalan ini melatih semula otak anda untuk mencari bukti bahawa realiti baru anda sedang terbentuk. Ia mengukuhkan laluan neural yang berkaitan dengan kelimpahan dan kepercayaan, menjadikan keadaan ini lebih mudah untuk diakses pada keesokan harinya. Sekarang, saya ingin mengajak anda untuk mengambil bahagian secara aktif. Untuk 24 jam akan datang, saya mahu anda menjadi seorang saintis dalam makmal kehidupan anda sendiri. Bawa sebuah buku nota kecil atau gunakan aplikasi nota di telefon anda. Tugas anda mudah. Perhatikan dan catatkan setiap kali anda menangkap diri anda bertindak, berfikir atau merasa secara automatik, seperti mengikut skrip. Mungkin ia adalah cara anda bertindak balas terhadap lalu lintas atau kritikan daripada bos anda. Jangan menghakimi diri sendiri. Cuma perhatikan. Esok, kembali ke video ini dan kongsikan di ruangan komen berapa banyak corak automatik yang anda temui. Ini bukan untuk memalukan diri sendiri, tetapi untuk meraihkan langkah pertama kesedaran. Apabila anda mula melakukan kerja ini secara konsisten, bersedialah untuk menghadapi tentangan. Otak dan badan anda telah beroperasi dengan cara tertentu untuk masa yang lama. Ia melihat keadaan biasa ini sebagai selamat. Apabila anda mula memperkenalkan keadaan baru, sistem saraf anda mungkin mentafsirkannya sebagai ancaman. Ini adalah prinsip homeostasis, kecenderungan sistem untuk mengekalkan kestabilan dalaman. Keraguan akan muncul. Suara dalam kepala anda akan berkata, ini tidak berkesan. Siapa yang kau cuba tipu? Kau akan sentiasa begini. Ini bukan anda. Ini adalah program lama yang berjuang untuk terus hidup. Ia seperti pengurus yang akan kehilangan pekerjaannya dan akan melakukan apa sahaja untuk meyakinkan anda bahawa anda memerlukannya.
Pada saat-saat ini, kepercayaan anda adalah aset anda yang paling berharga. Anda mesti mempercayai proses yang tidak kelihatan lebih daripada realiti 3D yang kelihatan. Ingat, realiti semasa anda adalah gema pemikiran dan perasaan masa lalu. Ia mengambil sedikit masa untuk gelombang tenaga baru yang anda pancarkan untuk kembali sebagai pengalaman baru. Terdapat jeda masa kuantum. Dalam jeda ini, anda mesti mengekalkan keadaan anda. Anda mesti terus merasakan emosi masa depan anda, walaupun tiada apa-apa di luar yang berubah. Ini adalah ujian sebenar. Bolehkah anda jatuh cinta dengan masa depan anda sehingga anda tidak lagi peduli jika ia berlaku esok atau tahun depan kerana anda sudah merasainya sekarang? Apabila anda mencapai tahap ini, anda telah menguasai permainan ini. Satu lagi cabaran adalah mentafsirkan tanda-tanda. Kadang-kadang, apabila anda menaikkan frekuensi anda, realiti lama anda akan mula runtuh. Anda mungkin kehilangan pekerjaan, hubungan mungkin berakhir, atau cabaran yang tidak dijangka mungkin timbul. Sangat mudah untuk melihat ini sebagai tanda kegagalan. Tetapi selalunya ia adalah sebaliknya. Alam semesta sedang membersihkan ruang untuk sesuatu yang baru dan lebih selaras untuk masuk. Bayangkan anda sedang menaik taraf rumah anda. Mesti ada tempoh pembinaan yang kucar-kacir sebelum rumah baru yang indah itu siap. Percayalah pada proses penyusunan semula ini. Anjakan-anjakan halus yang anda perhatikan, synchronicity, idea-idea baru yang datang entah dari mana. Perasaan damai yang tidak dapat dijelaskan adalah bukti sebenar. Pegang pada bukti-bukti ini. Ia adalah penanda jalan yang menunjukkan bahawa transformasi anda sedang berjalan lancar. Kita telah melalui satu perjalanan yang mendalam hari ini dari memahami bagaimana kita terperangkap dalam gelung masa lalu, sehinggalah kepada cara menggunakan prinsip kuantum dan neuroscience untuk mencipta masa depan yang baru secara sedar. Mesej utamanya mudah tetapi sangat mendalam. Kesedaran anda adalah kuasa kreatif terhebat di alam semesta. Anda bukan sekadar memerhati realiti. Anda mengambil bahagian dalam penciptaannya setiap saat dengan setiap fikiran, perasaan dan pilihan. Selama ini anda mungkin telah mencipta secara tidak sedar, membiarkan program masa lalu menentukan masa depan anda. Tetapi pengetahuan ini memberi anda kunci untuk beralih daripada pencipta yang tidak sedar kepada arkitek yang sedar. Anda kini faham bahawa perasaan terperangkap adalah hasil daripada corak neural dan emosi yang berulang. Anda tahu bahawa dengan menjadi pemerhati yang sedar, anda boleh mula menarik tenaga anda kembali dari corak-corak ini. Anda telah belajar kepentingan mencipta koheren, menyelaraskan fikiran, perasaan dan tindakan anda dengan visi masa depan anda untuk menghantar isyarat yang jelas dan kuat kepada medan kuantum. Dan yang paling penting, anda menyedari bahawa sinkronisiti dan anjakan halus bukanlah kebetulan, tetapi komunikasi langsung dari medan kecerdasan ini yang mengesahkan bahawa tenaga anda telah diterima dan realiti baru anda sedang dalam perjalanan. Perjalanan ini bukanlah untuk orang yang lemah semangat. Ia memerlukan keberanian untuk menghadapi bayang-bayang diri anda. Ia memerlukan disiplin untuk memilih keadaan baru berulang kali. Dan ia memerlukan kepercayaan yang tidak berbelah bahagi untuk terus berjalan dalam kegelapan sebelum fajar baru menjelma. Tetapi ganjaran yang menanti adalah kebebasan yang sebenar. Kebebasan daripada belenggu masa lalu. Kebebasan untuk menentukan siapa diri anda dan bukannya membiarkan dunia menentukannya untuk anda. Kebebasan untuk mengalami potensi terhebat anda, bukan sebagai mimpi yang jauh, tetapi sebagai realiti yang anda diami. Ini adalah jemputan anda, jemputan untuk berhenti menjadi kesan daripada dunia dan mula menjadi penyebabnya. Mula hari ini,
Pilih satu pemikiran terhad untuk dilepaskan. Pilih satu emosi yang membangkitkan semangat untuk diamalkan. Ambil satu tindakan kecil seolah-olah masa depan anda sudah menjadi kenyataan. Langkah pertama anda tidak perlu besar, tetapi ia mesti diambil dengan niat yang sedar. Ingatlah siapa diri anda sebenarnya. Kesedaran yang tidak terhingga, yang mempunyai keupayaan untuk mengubah tenaga menjadi jirim. Anda di sini bukan untuk sekadar hidup, tetapi untuk mencipta. Sekarang pergilah dan ciptalah dengan megah.